Seramai 11 lelaki warga negara Pakistan ditahan Jabatan Imigresen Malaysia, Sabah dalam operasi di sekitar Kota Kinabalu, 3 Oktober 2025. Ops bermula jam 1.3 pagi, 4.3 pagi itu dilancarkan hasil aduan dan risikan di beberapa premis rumah sewa di bandaraya berkenaan. Jim memaklumkan 21 individu diperiksa sebelum 11 didapati pendatang asing tanpa izin berasal dari Pakistan. Susulan itu semua ditahan mengikut Seksyen 61C dan Seksyen 15(1)C Akta Imigresen 1959 per 63.